Pakui One Chip Challenge. Chip yang paling pedas di dunia. Go. Tapi panas bodoh mulut aku. Oi, Sarul. Hai. Welcome back to Cikidot Channel. Ramai yang request, so kita bawa ke anda benda yang boleh membunuh. Bentuk keranda dah. Pakui One Chip Challenge. Korang tahu tak, daripada kita orang dapat benda ni, dia punya rasa berdebar dia tu lain macam. Sebab orang kata yang ni adalah chip yang paling pedas di dunia. Di dunia tau, bukan di Malaysia, di dunia. Zaru je yang berdebar. Fear the Carolina Saya rasa Reaper. je. Sorry, kami tak takut. Saya rasa macam tak berdebar pun sebab chips pun. Pakui ni memang ramai gila yang request untuk Cikidot buat. And rasanya Cikidot Channel adalah YouTubers pertama untuk pakui di Malaysia Malaysia yang buat Pakui Challenge ni. Guys, untuk korang, kita orang beli ni, harga dia RM413 untuk 3. Untuk 3 ni. Weh, gara-gara korang dah ramai sangat DM kita orang, so rasa benda ni kita orang gigih. Kita orang sanggup korang Yes. tabung untuk beli Pakui Challenge ni Good. sebab kurang request. Dekat DM IG saya, sampai kat DM IG saya, DM IG Eja, DM IG Zaru. Pakui Challenge. Pakui One Chip, Pakui. Weh, kau dengar kat belakang ya. Do not eat if you are sensitive to spicy food, allergic to peppers, nightshades or capsicum. Apa? Ni. Entah. Apa pula? Or pregnant. Aku tak boleh. Yes, selamat. Weh, ayat dia lain macam Apa? After this, hell should be easy. Hell should be easy. Apa kan? Belakang weh, ayat dia kau main Oh yelah, maksudnya after this, hell should be easy. Maksudnya ni dah paling pedas. Kalau korang makan ni tanpa keluar air mata, maksudnya daripada korang makan apa jenis pedas pun, tak ada masalah. So sekarang ni kita nak buka dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. So Zarupi dah patah-patah guys. Ya. Biasalah post jauh kan. So guys, kita orang challenge dia nanti tau. Challenge dia nanti kita orang tak boleh kita orang once dah makan tu nanti kita akan letak timer dekat sini. So sepanjang 5 minit tu kita tak boleh minum air langsung. Okay? So siapa yang survive baru boleh buka benda ni. Okay? After 5 minutes. Yes. Sedap. Macam Aku busang dah boleh je. perut So dekat sini dia tulis what to expect. Awal-awal mulut kita akan on fire. Lepas tu short term loss of speech. Kita macam tak banyak bercakap sebab dia terlampau pedas. So sekejap lagi kalau korang macam rasa macam sunyi je katnya sebab kita orang terlampau pedas, okay? Lepas tu, impact vision frontiers. Maksudnya ada Akan menangis. tulisan air mata and then extreme profanity ni maksudnya mencarut lah. Part yang macam tertrigger gila. Macam mahal benda ni pedas gila. Lepas tu, RIP guys. Rest in peace. Tak, kau tengok ada dia. Weh, Oh my god. Tak, tapi semua pun tahu Carolina Reaper ni adalah Ladian paling pedas. yes, ladian yang paling pedas. Chilies in the world. And ingredient dalam ni ialah chip, Carolina Reaper, Carolina Reaper, sea salt. Kenapa ni aku macam ada allergic ke ni? Aku bau sikit tadi. Aku gemuk lah tadi. Kan dia punya abu-abu dia. Okay, dekat sini dia tulis, okay? Any last words? Okay, last word Zarul. Waiting. Last word Zarul ialah Good luck Cikidot. yes, korang jaga diri. Aku rasa ada maksud lah Reaper ni. Kau punya last word Amri? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku rapuh dalam langkah. Okay, so this is it. This is the time guys. Selama ni korang nak tengok kita orang terseksa. Guys, jom tangan aku gigil.
Dah sudah. Tak, Kau tak tak payahlah payah pecahkan aku gigit. punya. Saya salah pecah. Tak payah. Kau menipu. Kita daripada tadi banyak cara cakap lah. Kau Okey. kita cakap dah. Bila nak makan je ni? Okay, sebenarnya dia bentuk Tiga segi. Tiga segi. Sedih ke tak sedih? Sedih kan? So pada korang jangan beli. Membazir 200 lebih, 400 lebih. Tiga ni sampai sini hancur. Kan? Macam ni je. Lepas tu bau bayam. Rasa? Guys, sekarang ni korang tengah tengok kita orang bergelak tawa. Mungkin selepas ni 5 minit selepas ni kita orang dah tiada gelak tawa begini. Mungkin lah, kita tak tahu. Kita tengok video orang luar macam tu. Bismillah. Dia sama-sama Kalau tak nanti kira kau lambat, kita orang dah lama dalam mulut. 1, 2, go. go. Tak tunggu telan. Dia baik. Itulah ya. Oh, warna kopi. Baik kan? Dah kot. Pedas bodoh. Cah. Oi. Oi, telinga aku. Telinga aku panas. Weh, bedanya weh. Ya Allah. Berapa minit? 3 minit. Weh. Dekat kepala siut. Diam weh, aku nak cakap. Di perut. Dah ada terasa panas. Weh, dia macam kat perut dia. Can I drink now? Lima minit, pergi cepatlah. Kalau kat kaki siut. Weh, sumpah aku tak tahan weh. Weh, tak aku minum weh. Beli aku sama, aku sampai kat rahang-rahang ni. Weh, sensitif sangat suara tu. Cepatlah, bodoh lah jam ni. Biar tu 2 minit. Lagi 2 minit. Cuba lepas sikit. Sumpah tak boleh, tak boleh. Saya gelak, aku tak gelak. Jangan panas. Boleh weh, diam. Diam. Weh, tak boleh lagi. Pecah. Lebih panas bodoh pula aku. Seminit Isha, sikit Isha. Boleh Isha. Dia dah okey sikit. Dia dah okey sikit. Nampak dia. Weh. Ni bukan main-main boleh pedas, sumpah pedas gila ya. Weh. Nangis weh. Weh, dah bila susu pedas bodoh. Tak boleh lah. 40 minit, 14 saat lagi. Hingga semua keluar. Jangan, nanti kau makin pedas.
Apa pasal? 11, 10. Wah. Bodoh lah siapa ni. Takut minum. Takut bagi pedas. Oi! Zarul habis. Nak kapil aduh ni. Kau bukan lebih air. Okay ni. Aduh, susah sangat ni. Ni apa susu tu? Nak aku tengok biar dia reda pakai baru minum. Kau tak pedas. Boleh reda ke? At first I was afraid. I was petrified. Oh no, I will survive. Allah, pedas mampus kan. Dia lagi pedas daripada ghost paper Aku rasa 10 kali pedas ghost paper. Yes, ghost paper dia sedap lagi tau. Ghost paper boleh makan lagi. Sebab dia sedap. Jadi kau makan kan, sampai kaki, usus, dada, kepala weh. Kemudian dia attack kat perut aku, dia macam tarik tau kat perut. Betul. Dia macam tarik itu. Macam perut aku macam habis je. Pedas gila serius. Lagi pedas daripada ghost paper. Lepas dia perut, lepas tu duduk kat dada, lepas tu kat kepala weh, rasa macam berdesing macam zzz gitu. Aku takut jadi perut aku sakit. Sampai kat kaki. Dah korang jangan banyak saja challenge pedas lagi. Cukup lah, umur saya dah 27 dah. Challenge lah benda lain, yang best-best script. Guys, sorry. Video ni kita orang tak boleh banyak bercakap. Korang tengok bibir Zarul, merah gila Dah jadi tebal lepas merah. Echa punya pun. Tengok Amri punya bibir. Jadi merah ke? Masa bakar kat lidah tu. Hai, makan ni pun nak muntah. Melampau betul kau ni. So, Zarul and Echa, we are survive. And they are ready to go to the hell. I'm go to the heaven. Cuma tak tahan. Bye guys, I'm going to the heaven. Zarul dia fighting. Kau perasan dari perangai dia. Dia fighting demi tak nak malukan dia sendiri. Yes, Zarul adalah seorang yang fighting. Walaupun dia selalu macam Dah, makan tengok tadi. Makan ais pun nak itu. Yes, tapi Zarul Tetap jenis yang fighting. aku luar Fighting. So guys, Aku cakap dia tadi. pada korang, satu, sebab mahal. Harga dia memang terlalu mahal. Ya, not worth it. Tunggulah kalau dia dah sampai Malaysia nanti. Lepas tu, dia punya pedas, level ghost paper, 3 kali. 3 kali lagi pedas. Korang jangan bayangkan yang korang makan ghost paper 3 cup tau, bukan. Kau makan 1 cup tapi 3 pecah. Kau faham tak perasaan tu? Lepas tu yang ni tak rasa apa-apa, dia rasa kosong. Dia cuma rasa pedas je. Sebuk. Dia Kalau makan chip. sebuk cili, bila masuk dalam mulut ada hancur-hancur, dia jadi flakes. Yes, sebab semua tahu Carolina Reaper tu memang sini terpedas di dunia. Lepas tu bila dia masuk dalam kerongkong korang akan first kali pedas kat sini. Betul, dia nak macam nak batuk tadi tahan kat hidung semua. Lepas tu dia seduh-seduh, lepas tu dia pedas kat sini. Lepas tu muka kau semua panas. Lepas tu Zarul kena siram muka tadi. Lepas tu perut pijau. Aku tak tahu lepas ni apa rasa perut kita.
sekali je kan. Aku ada lagi, cik aku buat benda ni. Sekarang ni kita orang nak pergi klinik, cari klinik 24 hours sebab sekarang dah pukul 2:04 pagi, 25 pagi. Yes. Kita orang dah okey tapi Zarul still dalam keadaan macam tu. Echa dah muntah dah. Amni pun dah okey sebab dah minum air garam tadi. Sekarang ni masalahnya Zarul tak tahu kenapa, takut perut dia kalah dengan benda-benda gitu. So, menyeramkan. Serius. Takut tu Memang serius gila. Tadi perut memang sakit gila. Ambil macam sampai kena minum air apa nama? Air garam tu baru okey. So memang gila babs punya paku ni. Korang jangan try Serius, menyesal gila try. Serius. Ecah pun tadi siap nangis ni. Ni Zarul pula nampak. Ni dah masuk ni. Zarul perut dia sensitif sikit dengan pedas. So bayangkanlah cili padi paling pedas kat dunia. Lepas tu kita makan je dia. So pada korang jangan sesekali try yang tak tahan pedas. Macam Zarul memang tak tahan pedas. So ini memang terlampau pedas untuk Zarul. Bagi yang tahan pedas macam korang, Tak boleh makan sesekali. Jangan sesekali makan benda ni. Bahaya kesihatan anda. Tapi kalau siapa yang tanpa nak try lah. Tapi kita orang nak beritahu benda ni sangat pedas. yes, ini yang korang nak kan. Even Echa yang kuat pedas pun Echa menggigil tadi. Dia memang rasa nak surrender. Tapi fikir balik 5 minit je, tahan sikit. Sikit. Mindset kena betul. Ini yang korang nak. Ini yang korang request What daripada you want, right? Yes, daripada Cikidot. Ini yang korang selalu sebut-sebut di mana-mana nak Cikidot buat pakui challenge, kita orang dah buat untuk korang. So make sure korang kena subscribe, okay? Subscribe channel kita orang, Ya. share dekat kawan-kawan semua. And make And sure make it until 1 million subscribers. so tekan butang subscribe and tekan loceng dekat tepi tu. Yes. Follow Instagram kita orang. Yes. And then tekan butang bulat tu 5 saat daripada sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys.